Hari ni kita orang nak belikan Mayam dan kakak Lego baru. Mayam tengah cari Lego yang dia suka. Tengok ni, ada Tweety Bird. Wah, ada anjing. Lepas tu Opi tunjuk anjing dan kucing ni. Wow, alien ni macam kucing kita orang. Wah, ada banyak kapal lanun lah guys. Banyaknya askar-askar. Oh yo, yang ni Lego gergasi. Tiba-tiba tak jadi beli Lego. Umi nak pergi tengok pinggan. Wow, cawan ni kita boleh minum-minum koko. Mayam tak sabar nak raya tu. Dia pergi tengok-tengok tempat letak kuih raya lah tu. Oh yo, burung hantu. Tak jadi beli pinggan juga. Kita pergi tempat lain lah guys. Ada cermin lah. Uish, korang tengok kasut ni. Cantik kan dia punya colour. Oh, tiba-tiba Mayam nak pergi cari baju baru. Kakak dia pun nak cari baju baru. Oh, baju ni cute lah guys. Baju satu set ni pun cantik guys. Oh, yang ni comel. Tapi Mayam cerewet sangat lah guys. Diorang tengah pujuk dia ni nak bagi dia pakai baju yang sesuai untuk dia. Dari tadi kakak-kakak dia carikan baju yang sesuai untuk dia. Semua dia tak nak. Lepas tu Umi nampak beg. Tapi kenapa Umi suka style yang sama je Lepas tu kita orang nampak kedai yang sesuai nak belikan hadiah untuk kakak. Tapi Mayam rajuk. Lepas tu Umi pergi tengok-tengok emas kejap. Try dulu. Lepas tu beli. Tak lah. Korang suka emas tak? Cuba komen. Lepas tu Mami tengok lagi beg. Tapi style dia still sama. Ada cermin lagi lah guys. Hello. Opi pula nak cari baju baru. Guys, korang rasa seluar ni sesuai tak untuk mak saya? Tak tahulah kenapa mak saya gelak. Guys, Mayam suka jeans pula. Wow, beling-beling. Tak apalah, kita pergi kedai lain. Ngam tak untuk Mayam? Kesian patung ni lapar puasa. Kejap lah sakit kaki. Wow, banyaknya baju yang Mayam pilih. Okey, bayar. Mayam suka pom-pom purin lah guys. Happy lah tu dia. Tengok sampai 2 beg berat. Okey dah, jom kita gerak. Kejap, korang tengok baju ni. Cantik lah. Mayam dah nak try baju baru dia lah guys. Dia dah penat lah guys. Tengok, Opi pun shopping baju. Wah, skincare Cina zaman dulu guys. Cuba korang tengok dalam dia. Comel lah baju ni kan guys. Oh, kakak pun nak cari baju guys. Anis pun nak cari baju. Tapi Anis cari baju raya. Rasanya kakak dapat sampel makanan. Tengok dia tengah makan tu. Lepas tu kita orang masuk Uniqlo untuk cari baju Mat pula. Mat suka baju-baju macam ni. Korang tengok ni tingginya. Full day kita orang jalan dari pagi sampai malam. Penat dah.